Profesor Dr. Mazli Malik mendakwa tidak dibenarkan untuk memberi ucapan berkaitan inovasi dari kerangka ihsan yang merupakan salah satu tonggak madani. Bekas Menteri Pendidikan itu mendakwa halangan dibuat oleh pihak berkuasa agama di Johor. Menurut Mazli, ucap tama itu sepatutnya disampaikan di sebuah institut pengajian tinggi awam. Dalam kenyataan di media sosial, Mazli mendakwa sesi itu dibatalkan kerana pihak berkuasa agama mengatakan beliau tidak mempunyai tauliah untuk mengajar agama di negeri Johor. Mazli yang juga ahli Majlis Pimpinan Pusat MPP PKR berkata dia tidak menyedari tajuk inovasi dan ihsan madani termasuk dalam kategori kuliah agama. Bekas Menteri Pendidikan itu turut mempersoalkan halangan mengadakan wacana akademik dan agenda madani kerajaan memerlukan tauliah mengajar agama. Serentak itu, beliau menggesa supaya perlu ada pemisahan jelas antara ruang akademik dan politik dengan bidang kuasa pihak berkuasa agama di dalam aktiviti dan ruang akademik. Tegasnya, pihak berkuasa agama tidak seharusnya dibebankan dengan polemik akademik dan perbincangan politik yang menjangkaui bidang kuasa dan bidang kefahaman kumpulan itu.